Ada 3 tabiat harian yang boleh buat lutut cepat lenguh tanpa kita sedar. Ramai orang fikir sakit lutut hanya sebab umur. Padahal kadang-kadang tabiat harian juga boleh memberi tekanan pada sendi. Contohnya berdiri terlalu lama. Ramai perasan situasi ini ketika memasak di dapur atau berdiri lama di majlis. Selepas beberapa ketika, lutut mula terasa lenguh. Tabiat kedua ialah duduk terlalu lama. Apabila bangun dari sofa atau kerusi, lutut terasa kaku beberapa saat. Yang ketiga ialah kurang pergerakan sendi. Sendi sebenarnya memerlukan pergerakan untuk kekal selesa. Dalam banyak kes, keselesaan sendi berkait dengan tindak balas keradangan dalam badan. Sebab itu, bahan seperti curcumin daripada kunyit telah banyak dikaji dalam konteks keselesaan sendi dan keradangan. Antara 3 tadi, yang mana paling kerap berlaku pada anda? A. Berdiri lama. B. Duduk lama. C. Berjalan jauh. Tulis A, B atau C di komen. Jika mahu tahu lebih lanjut tentang cara menyokong keselesaan sendi secara semula jadi, boleh lihat maklumat pada pautan yang disediakan.